PSG hentam Atletico Madrid. PSG 4, Atletico Madrid 0. Honestly, aku tak terkejut pun yang PSG akan menang lah untuk game ni. Seperti mana yang kita tahu, PSG sekarang adalah Champions of Europe. Baru 15 hari lepas saja menang Champions League. Tapi apa yang aku terkejut adalah result ni lah. Sampai concede 4 biji untuk Atletico Madrid. 15 hari lepas, PSG main Champions League football dan turn up dengan hari ini dengan kesebelasan utama yang hampir sama. Hanya satu player saja yang tak main, iaitu Ousmane Dembele. Dia ada minor injury lah untuk game ni. Seperti mana kelab-kelab lain yang menjadi mangsa PSG dalam Champions League, Atletico Madrid adalah mangsa seterusnya lah. Bukan mudah untuk main dengan PSG season ni, disebabkan PSG punya sistem ni a little bit macam tiki-taka. Player suka move the ball around, dan yang paling penting sekali, player tu suka switch position dan move around. Dalam first half, kita boleh nampak total domination by PSG. Total possession yang PSG pegang dalam whole game adalah 75% berbanding 25% untuk Atletico Madrid. Gol pertama dijaringkan oleh Fabian Ruiz pada minit ke-19. Bagi aku, gol ni yang sangat lawa. Fabian Ruiz dia tibai daripada luar kotak dengan kaki kiri. Seperti mana yang kita tahu, Fabian Ruiz memang ada magic left foot. Arsenal dah terkena dalam Champions League semi-final. Gol kedua PSG dijaringkan oleh Vitinha betul-betul sebelum half time. Gol yang datangnya daripada counter attack, start daripada Donnarumma sampailah ke atas, dan Vitinha buat finishing yang sangat cantik. Bagi aku, Vitinha sekarang adalah the best midfielder in the world lah. Selepas ketinggalan 2-0 dalam first half, aku nampak Atletico Madrid cubalah untuk ubah gameplay mereka dalam second half. So, apa perubahan yang dibuat? Atletico Madrid mula untuk main lebih agresif. Atletico Madrid buat banyak tackle, buat banyak foul, sebab tak nak player PSG ni pegang bola yang sangat banyak lah. So, kesimpulannya apa yang mereka dapat? Lebih banyak kad kuning berbanding daripada first half. Disebabkan keganasan dan agresif dalam second half tu membawa kepada satu red card pada Atletico Madrid. Oleh sebab tu dalam second half, PSG hujung-hujung minit 86 berjaya untuk mendapatkan gol ketiga. Dan gol keempat PSG dapat daripada penalty. So in total, game berkesudahan 4-0. Total domination daripada PSG. Key takeaways aku daripada game ni, apa yang aku boleh katakan, PSG sekarang adalah tim yang sangat compact, tim yang tak bergantung kepada satu individu sahaja. Walaupun Ousmane Dembele in the running for Ballon d'Or, tapi tim ni play as a team lah. Untuk anda yang sukakan konten bola sepak yang macam ni, jangan lupa untuk tekan butang follow. Dan alang-alang Astro tak tunjuk Cloud World Cup ni, bolehlah follow Jugador. InsyaAllah kami akan buatkan analisis ringkas yang macam ni.